Demi Allah, rezeki darat kau ganggu, rezeki laut pun kau nak sekat. Ini adalah video sedih tentang apa yang terjadi di pantai negara Tembikai sekarang. Jom kita lihat. Masya Allah, dekat pesisir pantai laut negara Tembikai, beberapa orang nelayan negara Tembikai keluar cari makan. Tapi belum sempat jaring jatuh ke air, tentera negara haram dah tembak. Padahal bom tu bukan ancaman, tak ada senjata, tak ada radar. Cuma ada manusia yang terpaksa bergantung hidup pada laut sebab darat dah disekat. Negara Tembikai dah lama kena kepung, makanan tak cukup, ubat-ubatan pun susah masuk. Dan sekarang laut pun bukan lagi tempat selamat. Apa lagi yang tinggal untuk mereka? Komen hak manusia. Kalau korang percaya manusia ada hak untuk hidup tanpa peluru, tanpa sekatan. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.